apa jenis kan. Orang bagi kita terima je lah bang. Dulu ke bang, saya nak interview sikit boleh Ada orang ingat mungkin kita rancang, kita nak dengar daripada mulut Tuan Badan. Adakah saya rancang temu bual ni ke spontan je? Memang tak ada rancang bang. Datang beli lepas tu terus kena interview bang. Memang spontan bang. Kampung Sungai Tangkas untuk jualan dekat sini sebenarnya bulan Ramadan. Nama abang siapa? Aiman bang. Niaga macam ni, dah berapa lama dah? Tahun lepas berniaga dengan orang lain bang. Ni tahun pertama saya dekat sini bang. Saya nampak abang ada pakai jam. Abang pakai jam apa? Saya pun tak tahu bang sebab ni kawan saya bagi. So tak pernah, saya pun tak pernah tanya dia apa jenis kan. Orang bagi kita terima je lah bang. Kan rezeki kan. Kalau abang ada 1 juta ringgit sekarang, abang teringin nak beli jam apa? RM1 saya yang jam yang saya minyak G-Shock je bang. Tak, kenapa nak kena pilih G-Shock? Sebab saya dulu saya pernah pakai, tahan lama juga bang dia. Lepas tu dia punya ni pun bateri pun boleh tahan lama jugalah. Lepas tu durable itu lama juga walaupun kita terjatuh ke kadang terlempar ke kan, dia tahan lama lah.